So setiap kali kita solat tuan, kita nak ajar ni, kita disuruh untuk ucap Alhamdulillah. Sebenarnya di situ ada rasa syukur kita kepada Allah. Tapi syukur saja pun tidak. Dia ada apa satu lagi? Pujian. So iringan syukur itu dengan pujian. Pujian itu dengan syukur. Alhamdulillah, segala pujian syukuran lillah, bagi Allah. Itu terjemahan ini. Rob. Kalimah sekarang Rob pula. Rob, kalau kita tengok terjemahan, biasanya kita terjemah Tuhan. Rob, Tuhan. Betul lah, bukan salah. Tapi kalau ilah pun selalunya kita terjemah Tuhan juga. Contoh, cuba tuan-tuan terjemah La ilaha illallah. La, apa terjemahan la? Tiada. Ilah, Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Tiada, yang ringkas lah, tiada Tuhan melainkan Allah. Rabb, ya Rabb, maksud dia wahai Tuhan. Jadi kita tak nampak beza kalimah Rabb dengan ilah. Jadi sebenarnya ada beza tuan-tuan, kalimah Rabb dengan ilah ni. Bila sebut ya Rabb, itu tak sama dengan la ilaha illallah. Ada perbezaan sedikit. Jadi apa beza dia? Kalimah Rabb ini, dia punya konotasi dia punya kesan pemahaman dia adalah dari sudut af'alullah, perbuatan Allah. Maksudnya bila kita kata Allah itu Rabb, terjemahan dia sama ada yang mencipta, yang memerintah, yang mentadbir. Jadi itu semua adalah Allah. Siapakah Rabb bagi alam? Maksudnya apa dia? Siapakah yang mencipta alam? Itu maksud Rabb yang pertama. Siapakah Rabb bagi alam? Apa dia? Siapakah yang mentadbir alam? Itu yang kedua. Siapakah Rabb bagi alam? Iaitu apa dia? Siapakah pengatur alam atau pemerintah kepada alam? Itu maksud Rabb. Sebab tu suri rumah dalam bahasa Arab dipanggil apa? Rabbatul bait. Bahasa Arab kalau dipanggil suri rumah dipanggil apa? Rabbatul bait. Rob ke depan tu tambah ta. Ta marbutah tu muannas lah. Suri rumah dia panggil apa tuan-tuan? Nah, Rabbatul bait. Okey, agak-agak kenapa suri rumah dipanggil Rabbatul bait? Adakah dia Tuhan? Nah, sebab Rabb tadi maksud dia apa dia? Mencipta, lagi mengurus, mentadbir, memerintah. Jadi kat rumah kita siapa yang urus rumah kita? Isteri kita lah biasanya. Memang kita pun uruskan, tapi kebanyakan kerja dia yang uruskan. Tuan-tuan nak letak sofa dekat sudut mana, angle mana pun semua, siapa yang banyak mengarah untuk pastikan sudut di situ tepat? Dialah. So orang Arab panggil dia Rabbatul bait. Sebab apa? Dia mengurus, dia mentadbir. Tuan-tuan buang ta marbutah tu. Tuan-tuan dipanggil sebagai Rabbul bait. Tuan-tuan buang ta marbutah tu. Sebab ta marbutah, ta tu yang ta simpul tu, itu untuk perempuan. Perempuan, tuan-tuan buang ta tu jadi lelaki lah. Rabbul bait. Kamu kata saya Tuhan? No. Rabb bukan hanya maksud Tuhan. Rabb juga maksud apa dia? Pemilik. Tuan-tuan yang beli rumah tersebut, tuan-tuan dipanggil sebagai Rabbul bait. Rabbul bait. Nampak tuan-tuan? So sekarang ni kita sedang puji dan bersyukur kepada siapa? Bukan saja Tuhan, tetapi adalah pencipta, pengatur kepada apa? Al-alamina. Tuan-tuan nampak ke? Jadi biasakan nak terjemahkan Rabb sebagai apa? Tuan-tuan ikut saya semua. Rabb yang mencipta dan memerintah. Okey, cuba buka surah 7. Buka surah 7 ayat 54. Surah Al-A'raf ayat 54. Surah 7 ayat 54.
Muka surat 157. A'udzu billahi jumpa jap. 157. 157. Ayat ke-54. Tapi muka suratnya muka surat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Okay, tuan-tuan tengok terjemahan dia. Allah kata inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kamu. Rabb di situ kan, Rabb kamu adalah Allah. Okey, lepas tu dia explain siapa, alladzi khalaqa. Dia jelaskan Rabb tu apa dia, yang menciptakan. Nampak tak? Yang menciptakan. Apa dia? Petala langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian dia istiwa di atas arash. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, yang pertukaran malam dan siang itu berlaku dengan cepat. Tuan-tuan tengok tadi tuan-tuan datang waktu maghrib masih cerah, sekarang dah gelap lah. Ini juga ada isyarat kepada apa dia? Kalaulah alam yang luas ini pun Allah boleh ubah jadi malam dan gelap dan terang dengan cepat. Begitu juga dengan hati kita yang kecil, tuan-tuan. Sekejap dia daripada yang terang, mungkin kita rasa kita ni dah terang hati kita, Allah boleh gelapkan dengan cepat. Cahaya yang alam semesta yang luas ni pun sekejap je Allah buat. Apatah lagi orang yang dia tu dulu mungkin gelap hatinya, sekejap je Allah boleh terangkan. Kemudian Allah kata apa lagi? Wasyamsa, dan Allah lah yang menciptakan matahari, wal qamar, dan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang. Tengok dia terang tentang Rabb, tentang apa dia? Menciptakan langit, bumi, matahari, bintang. Di hujung tu Allah kata musakhkharatim bi amri. Semua tu tadi, langit, bumi, matahari, apa semua tu, semuanya tunduk kepada perintahnya. Bukan cipta saja, tetapi perintah dan aturan juga mereka ikut. Dia beza. Kalau kita mungkin cipta tapi tak boleh nak memerintah. Kita cipta kereta, mungkin Proton tu ataupun kereta Merc yang kita ada sebagainya tu dia ciptakan, bukan kita ciptakan, orang lain. Tapi lepas tu tak boleh ikut arahan dia dah. Dia tak boleh nak arah kita suka-suka hati, kita punya inilah. Tapi Allah lepas dia cipta, dia juga memerintah. Lepas Allah kata apa dia? Ala, di sini yang kita nak kena gariskan. Ala, ketahuilah, lahu, baginya lah, miliknya lah, al-khalqu, hak menciptakan, wal amru, dan hak memerintah. Tuan-tuan tengok dia gandingkan apa dia? Cipta dan perintah. Tu kata kunci dia untuk menjelaskan dengan mudah makna Rabb tu apa dia. Tabarakallahu Rabbul Alamin, maha berkat Rabb bagi sekalian alam. Jadi tuan-tuan terjemahkan Rabb kat sini menerusi surah Al-A'raf ayat 54 ini dengan makna apa? Tuhan yang mencipta dan memerintah. Supaya dapat bezakan dengan kalimah ilah. Ilah pula Tuhan yang diabdikan diri. Itu maksud ilah. Kalau kita tanya kepada siapa kita kena solat berdoa, itu ilah. Sebab tu ilah ni dalam Quran Allah sebut dia ada banyak. Memang Tuhan yang satu-satunya layak disembah satu. Tapi dalam atas muka bumi ini banyak manusia memilih ilah-ilah selain Allah. Hawa nafsu dia, harta benda dia, patung berhala macam orang-orang musyrik sana tu. Tapi yang layak untuk diabdikan diri, ilah yang layak diabdikan diri. Apa tu ilah? Tuhan yang diabdikan diri. Rabb apa Rabb? Tuhan yang mencipta dan memerintah.
Tuan-tuan nampak beza tak? Ada beza kan? Jadi bila kita berdoa, selalunya kita berdoa kita akan sebut ya Rabb. Kita sakit, nak minta Allah sembuhkan. Dalam badan kita doktor kata ada kanser, nauzubillah min zalik. Atau dalam badan kita doktor kata ada kuman. Siapa yang mencipta dan mengatur kuman tu berada dalam badan kita? Allah. Siapa pengatur dalam bahasa Arab? Rabb. Jadi kita dah belajar dah masa kita bismillah hari tu. Allah kata apa dia? Kalau kita nak berdoa sebut nama Allah, dan Rabb salah satu nama Allah. Maka kita bersebut apa dia? Ya Rabb. Wahai Tuhan yang mencipta dan memerintah. Dialah yang boleh mengarahkan balik kuman tersebut nak berlalu ke tidak. Nampak tak? Jadi masuk Rabb apa dia? Yang mencipta dan memerintah. Okey, ulang balik. Alhamdulillah segala. Kenapa tambah segala? Alif lam kat depan ni. Ni alif lam ni saya kata tadi. Alif lam ni fungsi dia untuk menunjuk makna segala. Hamdu, puji dan syukur. Jadi tuan-tuan terjemah macam ni, segala pujian kesyukuran. Segala pujian kesyukuran lillah, bagi Allah. Rabb yang mencipta dan memerintah. Okey, al-alamina tadi dah belajar kaedah dia. Ya nun baris fathah di akhir kalimah sekalian. Alam, alam. Tapi apa maksud sekalian alam tuan-tuan? Apa itu alam? Antara makna alam ialah tuan-tuan buka surah 26. Surah 26. Tengok ayat yang ke-16. Muka surat 367. Muka surat 367. Surah 26 ayat 16. Ayat 16 muka surat 367. Sejuk. Ni kisah Nabi Musa. Allah utus dia untuk bertemu dengan siapa? Bapa angkat dia. Siapa bapa angkat dia? Oh, bukan kalang-kalang, Firaun. Tapi sebabkan Firaun itu menderhakai Allah, Allah utus Nabi Musa untuk dakwah juga. Tengok kata Allah kepada Nabi Musa apa dia dan saudaranya Harun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun, maka datangilah kamu berdua kepada Firaun. Lalu ucaplah, begitu kata Firaun, inna rasulu rabbil alamin. Sesungguhnya kami adalah utusan daripada Tuhan yang mencipta dan memerintah sekalian alam. Okey, kemudian tengok Firaun tanya apa? Tuan-tuan lompat kepada ayat 23 dan 24, muka surat sebelah dia. 23 dan 24. Firaun kata apa bila Nabi Musa explain, kami ni utusan daripada Rabbil Alamin. Firaun dengan angkuh bertanya, jumpa tak ayat 23? Baca. Qala Fir'aun wa ma Rabbul Alamin.
Jadi Fir'aun berkata, Fir'aun jawab bila Nabi Musa berkata kami ni utusan daripada Rabbil Alamin. Fir'aun tanya, benda tu apa? Ma tu apa? Bukan siapa man ni apa? Apa itu Rabbul Alamin? Apa tu Rabb bagi sekalian alam? Sebab apa Fir'aun kata begitu? Dia mengaku dia siapa? Dia Rabbul A'la, Rabbukumul A'la kan? Dia adalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Jadi sekarang ditanya dekat Nabi Musa, siapa Rabbul Alamin tu? Tengok jawapan Nabi Musa. Qala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. Apa jawapan Nabi Musa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fir'aun tanya, ma Rabbul Alamin? Apa itu Rabb bagi sekalian alam? Musa jawab, Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang mencipta dan mengatur atau memerintah sekalian alam ialah Tuhan yang mencipta dan memerintah petala langit, as-samawat, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa sahaja di antara keduanya. Okey, kita pause kejap, insya-Allah kita dengar azan dulu, nanti kita sambung balik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan, di sini nak menjelaskan apa dia? Maksud al-alamina. Musa ditanya, ma rabbul alamin? Musa jawab, rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma.
Jadi seluruh Fatihah ni tuan-tuan, hari ni kita bawa terjemah tuan-tuan. Terjemahan dia jadi lengkap macam ni. Tuan-tuan ikut saya. Segala pujian, kesyukuran bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan memerintah petala langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua. Jadi macam mana kita boleh terjemah begitu? Tuan-tuan, kita tengok satu-satu kalimah tu pada huraian Al-Quran. Rabb pada surah 7 ayat 54. Al-Alamina pada surah 26 tadi, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-24. Jadi begitu cara untuk nak mula memahami dulu. Sebab kita pernah bincang dulu, tadabbur Quran dia ada dua proses. Saya ulang balik. Yang pertama adalah kita menghayati makna sampai ke hujung ayat. Lahir perkataan dubur. Tadabbur lahirnya wujudnya perkataan dubur pada asalnya. Dubur ialah hujung. So kita baca satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin dengan makna-makna yang kita mampu untuk faham. Lepas tu kita nak tadbir, urus. Sebenarnya hari ini ataupun saat ini kita baru terjemah makna saja. Dengan makna yang kita tadabbur mesti ayat dengan ayat Quran. Jadi bila kita nak tadbir ayat ni pula, maksud apa tadbir? Uruskan. Nak urus apa dia? Sekarang tuan-tuan, lafaz Alhamdulillah ni kata Ibn Abbas tadi kat ujung sana, dia adalah kalimah, dia adalah ucapan, dia adalah ekspresi bagi orang yang bersyukur. Sekarang ni kita buat pengakuan dalam solat, kita ucap kepada Allah Alhamdulillah, itu adalah ucapan pujian serta kita syukur. Syukur ni paling basic sekali, makna dia adalah apa? Mengenal ataupun mengiktiraf kebaikan Allah. Ucapan terima kasih. Saya bagi analogi dulu. Kalau sebelum cuti, sebelum kuliah yang terakhir tadi pun saya sebut di hujung kuliah tu. Sebagai contoh, seorang anak dia pergi sekolah jalan kaki tiap-tiap hari. Tuan-tuan jangan bayangkan, zaman tuan-tuan mungkin lebih lain lagi lah, lagi special. Ni zaman sekarang. Jadi mak dia pun kesian tengok jalan kaki. Bukan jauh pun, Meru Perdana ke depan je. Ini contoh je. Lepas tu mak dia belikan dia hadiah basikal. Belikan basikal. Sekolah rendah kan. Tapi bahaya juga lah. Hati-hatilah tuan-tuan. Kita punya risiko juga depan sana tu. Jadi dia naik basikal, tapi lepas minggu dah dapat hadiah, cikgu telefon kata apa dia? Tak nampak anak puan ni pergi sekolah ni, seminggu tak datang. Padahal dah bagi dia apa? Basikal. Sekali tengok-tengok rupanya cikgu kata apa dia? Jumpa dekat cyber cafe tu, dekat Taman Mas sana. Contoh lah. Jumpa kat cyber cafe. Sekarang dia guna apa untuk pergi cyber cafe penting sekolah? Guna basikal yang mak dia bagi. Sedangkan masa mak dia bagi basikal tu, dia kata apa dekat mak dia? Terima kasih. Terima kasih tu ucapan syukur lah dalam bahasa Melayu untuk bahasa kita. Terima kasih. Jadi sekarang dia ucap tak syukur tu kepada mak dia. Dia ucap tak syukran terima kasih tu. Ucap. Tapi pelaksanaan dia macam mana? Tak menepati makna syukur yang sebenar. Jadi dia boleh tak argue mak dia. Dia kata tapi man dah cakap dah terima kasih kat mak. Ya, ucapan saja tak cukup lah. Sekarang ni mari kita fikir sama tuan-tuan. Kita takut kita hanya ucap saja. Tuan-tuan cuba buka surah 2 ayat 8. Surah 2 ayat 8. Muka surat 3, surah 2 ayat 8. Ini bahagian kedua tadabbur dia. Bahagian pertama memahami makna. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham dah sikit sebanyak yang kita bagi perkataan-perkataan dia. Sekarang ni kita nak cuba uruskan pula ayat ni sebagai dia menyerap dalam diri kita. Tuan-tuan buka dulu surah 2 ayat 8 untuk buat kita berfikir. Dalam ayat ini tuan-tuan tak jumpa lah perkataan syukur ataupun pujian, tetapi kita nak ambil ibrah dia dulu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah kata sebahagian manusia dia berkata kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian dipanggil mukmin. Mukmin dia punya kata nama dia, orang yang beriman. Amanna tu kata kerja dia.
Mereka kata apa dia? Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah kata apa dia? No. Wa ma hum bimu'minin. Padahal tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Sekarang mereka ucap tak keimanan? Tapi Allah kata apa? Tak. Jadi tuan-tuan, daripada ayat ini tuan-tuan kembangkan yang lain-lain. Maksudnya apa dia? Wa minan nas, bagi contoh tuan. Wa minan nas man yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin fi kulli salah. Ada sebahagian manusia yang dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin pada setiap waktu dia solat. Betul Allah kata apa dia? Takut di sisi Allah. Na'udzubillah min zalik, takut. Wa ma hum bisyakirin. Sedangkan tidaklah mereka orang-orang yang bersyukur. Macam ni, mengaku dia beriman kepada Allah, Allah kata sedangkan mereka bukan pun orang beriman. Sebab tu bila kita ucap alhamdulillah, tak nak hanya sekadar ucap. Sebab tadi man yang dapat hadiah dari mak dia basikal tu pun ucap juga apa? Terima kasih. Tapi selepas tu apa dia buat dengan basikal dia tu? Dia salah guna. Maka salah guna basikal yang mak dia bagi itu adalah tanda apa dia? Dia tak bersyukur sebenarnya kepada mak dia. Sekarang bila kita ucap alhamdulillah, tuan-tuan berterima kasih kepada siapa tadi? Allah. Siapakah Allah tadi? Rabbul Alamin. Tuan-tuan berterima kasih kepada pemilik yang mencipta dan memerintah alam ini. Kenapa kita ucap terima kasih kepada Allah yang mencipta alam? Sebab dia mencipta alam ni untuk kita pakai semuanya. Kalaulah orang yang kita sayang tu, kita ucap terima kasih sangat-sangat sebab apa? Mungkin dia lah yang menyebabkan kita dapat selesai hutang. Baru hutang. Yang Allah bagi kita ni adalah sekalian alam. Tiba-tiba kita ucap di tempat yang paling genting sekali, iaitu dalam solat. Solat ni tempat yang paling genting, tuan-tuan. Apa maksud genting kat sini saya masukkan? Tuan-tuan, bila kita solat, boleh tak orang tu bertegur sapa dengan kita? Boleh tak dia jalan depan kita? Tak boleh. Kita hanya dengan Allah saja, sedang bermunajat kepada Allah. Dan kita dengan Allah ketika itu mengucapkan apa dia? Ya Allah, seolah-olah begitu. Segala pujian untukmu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau adalah Rabbul Alamin. Yang kita takut apa dia? Lepas habis solat, kita termasuk orang yang Allah sebut dalam surah 7. Okey, ini penutup untuk hari ini. Nanti kita akan sambung next kuliah kita. Tuan-tuan buka surah 7. Surah Al-A'raf ayat yang ke 17 daripada 16 muka surat 152. Surah 7 ayat 16 17. Muka surat 152. Okay. Kisah ni sebenarnya bermula daripada ayat yang ke-12. Allah tanya kepada Iblis, kenapa tak mau sujud kepada Adam? Iblis pun jawablah, kita pun tahu kisah tersebut. Kemudian Allah pun usir Iblis daripada apa? Syurga, dan Allah laknat Iblis ini. Allah jauhkan dia daripada rahmat. Kemudian Iblis minta dekat Allah apa dia? Untuk minta panjang umur. Jadi Iblis ni kategori apa? Jin. Jin yang jahat, itu syaitan. Dan Iblis ni ada anak-anak dia yang daripada zaman Nabi Adam tu diciptakan sampai sekarang, dendam dia tak habis lagi. Kenapa dia dendam? Sebabkan dia macam budak nakal. Saya pinjam kata, budak nakal. Budak nakal ni dia kacau orang. Lepas tu nanti dia kena marah sebab kacau orang. Nanti dia marah balik budak yang dia kacau tu. Kau lah menyebabkan aku kena marah mak, padahal tadi abang yang kacau adik. Macam itulah Iblis ni, dia yang enggan untuk sujud kepada Adam. Lepas tu Allah murka Iblis, dia marah kepada Adam. Dia tak puas hati dengan Adam. Jadi dia minta kepada Allah apa dia? Minta umur yang panjang. Itu ayat yang ke-14. Lepas tu ayat 15 Allah izinkan dia untuk hidup umur dia panjang sampai hari kiamat. Lepas tu ayat 16 dia kata apa tahu? Tuan-tuan tengok ayat ni. Qala, Iblis kata, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Disebabkan engkau telah melaknat aku, telah menjadikan aku ni hina, pasti demi Allah dia kata, aku akan duduk halang mereka daripada jalan engkau yang lurus. Daripada jalan engkau yang lurus. Summa, ayat 17 ni. Kemudian la'atiyannahum, demi Allah pasti aku akan datang kepada anak-anak Adam ini, min baini aidihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim,
daripada belakang mereka, wa an aymanihim, daripada kanan-kanan mereka, wa an syama'ilihim, daripada kiri mereka, yang hujung tu kan, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau takkan dapati kebanyakan daripada mereka orang-orang yang bersyukur. Iblis punya agenda adalah apa dia? Nak pastikan kita tak masuk orang-orang yang bersyukur. Yang kita takut sekarang apa dia? Kita dah ucap alhamdulillahirabbil alamin tanpa kita sedar kita termasuk golongan ini. Sebab tu kita kena tadabbur. Bila tadabbur maksud apa dia? Lepas kita dah faham makna ayat, kita ucap alhamdulillah, kita tahu maksud dia. Tapi apa tanda betul-betul kita mengucap syukur tersebut? Maka kita akan bincang pada kuliah kita akan datang tentang rukun syukur. Untuk nak membantu kita memahami bagaimana nak jadi seorang hamba yang betul-betul bersyukur, dikhawatiri apa dia? Kita ucap syukur, rupanya Allah kata tidak pun orang bersyukur. Tanpa kita sedar, iblis telah lama memesongkan kita daripada jalan Allah yang lurus, menyebabkan kita bukan orang yang bersyukur. Maka nanti insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada akan datang untuk membincangkan tentang bagaimana hendak menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Tuan-tuan boleh faham keadaan ini. Contoh lain, katalah orang dapat anugerah, ni contoh dan tak ada kena-mena sesiapa pun. Anugerah dia apa dia? Dia adalah anugerah pelakon wanita terbaik. Sebagai contoh, bukan hina sesiapa pun. Dalam keadaan dia dapat anugerah tu sebab dia berlakon jadi isteri kepada bukan mahram dia, lepas tu dia betul-betul tip-top. Lepas tu dia ucap alhamdulillah dengan pujian, dengan alhamdulillah saya dapat award ini. Biasa orang cakap macam tu. Biasa, kan? Okey, adakah betul-betul dia ucap? Dia boleh ucap. Sama juga, itu bahagian dia. Mungkin ada kesilapan dekat dia, semoga Allah bagi hidayah kepada yang bukan spesifik, maksudnya kepada orang yang begitu. Kita pun sama juga. Takut kita ucap alhamdulillah, tapi ada benda yang kita buat menyebabkan kita tak termasuk orang-orang yang bersyukur itu. Jadi kita akan belajar pada kuliah akan datang insya-Allah. Tuan-tuan ingat terjemahan dia tadi apa? Alhamdu, segala pujian kesyukuran itu lillah, bagi Allah. Rabb, Tuhan yang mencipta dan memerintah. Al-alamina, sekian alam maksudnya apa dia? Petala langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Wallahu alam. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la